Photoshoot gambar raya family sampai 11 photo booth kat panggung raya Setia Tropika. Ni tahun kedua Nana bawa satu family photoshoot raya dekat sini. Harga dia serendah RM170 je tau per session. Tempat ni wheelchair and stroller friendly. Senang nak bawa orang tua dengan budak-budak. Tema tahun ni dia buat macam panggung wayang tau. 11 photo booth yang korang boleh pilih. Make sure sebelum datang korang book dulu online. Bila sampai tu boleh terus start shooting. Nana bawa tour. Yang ni panggung Setia 1, yang ni pula panggung Setia 2. Semua props ni dah disediakan dah. Kita tinggal duduk takat gambar je. Lepas settle panggung 2. Yang ni pula panggung Setia 3. Dalam banyak-banyak panggung 4 paling Nana suka sebab nampak comel. Semua staff dia memang sumpah membantu. Kita orang yang tak pandai posing ni memang dia yang susunkan semua. Yang ni pula panggung yang ke-5. Nampak estetik gitu. Memang puas hati photoshoot kat sini boleh terus tengok gambar yang kita ambil. Kita try pula panggung yang ke-6. Dia punya vibes macam takat gambar dekat rumah. Nampak mewah lah tu. Yang ni panggung Setia yang ke-7. Warna ngatuk memang steady. Ikut je rentak kita orang nak try semua photo booth dekat sini. Photo booth yang ke-8 ni nampak macam vibe-vibe Morocco. Lupa Nana nak share. Setiap session dia 20 minit tau untuk 10 pack. Kalau nak tambah orang RM10 je. Kita try pula photo booth yang ke-9. Ni sumpah nampak simple tapi elegan. Dalam banyak-banyak photo booth yang ke-10 paling comel. Tengoklah nampak macam strawberry matcha. Last kali photo booth yang ke-11. Nak photoshoot nak bawa satu kampung. Yang ni paling berbaloi. Satu session 40 minit untuk 30 pack. RM180 je. Bila tonton ramai-ramai seorang bayar sikit je. Waktu Nana datang memang meriah. Semua orang bawa family. Jajak Nana nak tunjukkan hasil abang ni. Snackkan gambar kita orang. Nana tak tipu. Sumpah puas hati and berbaloi kita orang datang sini ramai-ramai. Gambar raya kita orang sumpah cantik gila. Dah lah gambar siap awal. Kalau korang nak terus post boleh. Nak peram sampai raya nanti pun boleh. Nanti raya kita orang tak adalah kalau nak takat gambar family lagi. Sebab kita orang dah ada gambar raya. Make sure korang book awal tau. Setiap booking dapat sampul raya free. Panggung raya kat Setia Tropika ni ada sampai 19 Mac. Kalau korang datang hari Jumaat, Sabtu, Ahad lepas berbuka dapat popcorn free. Dah dapat gambar raya. Let's go back home. Bye.